Hari ini 29 hari bulan 4 2026. Saya melaporkan dari dalam kereta. Kejadian di mana anak saya Apa? Oh, sakit juga. Nanti kita pergi cek sekali. Kejadian di mana anak saya telah terjatuh di sekolah petang dan menyebabkan mukanya menjadi seperti itu. So, kebetulan hari ni Mami lambat sikit ambil dia. And Mami bawa laju. Mami bawa kereta ayah. Lepas tu Mami tunggu dia kat luar. Dia tak keluar-keluar. Dia tak ada. Tapi kawan dia Mami nampak macam yang kecil tu semua dah balik. Lepas tu Ustaz dia telefon. Aduh, Mami dah rasa macam apa hal mesti something ni. Ustaz cakap, Assalamualaikum puan, puan dah sampai ke? Tak, ni tadi Malik ni. Ustaz dia lembut je. Ustaz dia memang good lah, soft spoken Ustaz dia kan. Ni Malik ni tadi masa nak balik dia terjatuh. Dia kata kan, mulut dia berdarah semua. Darah aku dah berderau. Darah ni dalam badan ni dah berderau. Dah cair. Darah ni semua dah cair. And then kau tengok Kabus syelakak. Lagi aku baru lepas basuh kereta. I'm sorry ayah. You yang suruh bawa kan. Weh, tak nampak weh padang pasir. Kita kat padang pasir. Okay, iklan habis. Lepas tu Mami pun terus parking bawa kita parking terus dalam pagar sekolah dia. Kan tak boleh masuk kan, tak ada. Risau kan. Lepas tu Ustaz dia dah tunggu kat luar bilik guru. Tengoklah masuk. Lepas tu tengok dia duduk. Okey, bila dia duduk kita lega sikit. Sebab bila dia terbaring, memang sumpah aku pun pengsan kat situ. Tapi sebabkan dia duduk, so Mami pun macam okey lah lagi. Tengok mulut dia memang berdarah teruk. Dan dia Mami tahu dia sakit. Sebab kita tak tahu gusi ke apa kan. Memang kalau kena memang sakit. Mulut dia merahnya Lepas tu masa Mami masuk tu, Ustazah, ada seorang Ustazah tengah lap lah mulut dia dengan tisu. Lap buang darah tu kan. Lepas tu Mami cakap tak apalah, jomlah balik. So padahal Mami memang tak tahu nak buat apa. Dalam kereta Mami terus call ayah. Ayah kata tak apa, bawa terus. Nak terus pergi klinik kat bawah kan, dekat blok kan. So ni kita dalam perjalanan untuk pergi klinik. Kaki pun seluar koyak ke? Ada koyak? Oh, sikit. Ada darah lah tu. Tak apa, it's okay. Minggu depan dia periksa 5 hari bulan, 1 paper je untuk sekolah petang. Tak tahulah macam mana kan. Aduh, Mami buka apa? Mami tak tahu dalam mulut dia tu macam mana. Dan Mami takut nak tengok. Mami takkan tengok. Dan Mami takut. Sebab Mami takut ke? Ya, Mami takkan bebel. Mami takkan marah dia. Mami takkanlah. Sebab kau dah jatuh pun, kau dah dapat pun sakit tu. Dan nak cakap macam mana, biarkan dia ingat benda ni sampai bila-bila. Mami nak buat video tadi, tapi dia tak bagi. Dia kata minta payahlah Mi tak payah. No, benda ni untuk kau ingat. Bila kau lupa, kau ingat. Kau jatuh. Kau pernah jatuh. Kalau lepas ni gigi kau patah ke, Mi takut gigi yang baru tumbuh tu patah. Sebab sekarang ni gigi dia dalam peralihan fasa.
gigi susu dia tu banyak yang dah tercabut. Sebabnya nak keluar lagi kekal kan. So far baru-baru ni pun ada yang cabut. And dia letak gigi dia tu bawah bantal ayah. Dia nak ayah dia banyak-banyak gol. Ya. Apa-apa yang terjadi kat Malik, menangis dia akan berepisod. Yang ni mungkin sebab sakit. So kita tak ni lah. Dia pun tak boleh nak tenganga sangat dia punya menangis tu. Kalau tak, biasanya dia menangis akan terbuka mulut. So yang ni sebab mulut dia sakit, so dia tak boleh lah nak buka mulut dia. Sebab Mami dah rasa lain dah. Anak aku tak keluar lagi ni. What happened? Tapi sebab adik dia dah keluar, Kabil dah keluar pada kereta. Kabil keluar pada kereta bawa duit sebab dia nak pergi singgah dia dah janji kan. Mami dah janji dengan abang dia, dengan Malik, untuk dia nak pergi beli jajan. Dah bawa lah duit RM1 tu untuk dia pergi belilah jajan dekat kedai luar tu. Lepas tu lain pula yang jadi. Si Kabil tunggulah dekat pondok kat luar tempat Malik selalu tunggu tu kan. Lepas tu dia nampak Mami masuk, dia ikut. Dia ikut Mami masuk. Mami bawa kita masuk. Dia jalan kaki lah daripada pondok tu. Sebab Mami dah panik tau. Sebab Mami tak tahu keadaan Malik lagi. Mami tak ni. Ustaz dia pun tak ada WhatsApp bagi tahu dulu ke. Tak ada. Dia call terus. Aduh. So nanti kita tengoklah apa yang doktor kata tentang dia. So nanti Mami akan bagi tahu. Cumanya Mami nak kena tukar kereta. Sebab dalam kereta ayah ni ada duit Singapore je. Kita kena ambil kereta satu lagi. Dalam tu baru ada ni Malaysia. Sekejap jumpa Timah. Weh, berdarah mulut Malik. Kenapa? Jatuh. Kenapa tolak? Tak tahulah dia balik lari. Tu nak tanya Hakim ni. Adik. Dia tahu ke? Why Malik jatuh? Yelah kan you dah kata. Ya. Tu ambil dia dekat dalam tadi. Oh ya. Daniel suruh lari. Lepas tu terjatuh. Tak boleh lah macam tu. Tak kira lah siapa suruh ke apa ke. Tak boleh. Tak boleh. Bila Mami dengan ayah pesan berlari, pasti akan jatuh. Maka akan jatuh. Sebab mulut Mami ni masin. Dan Mami tak nak, Mami dengan ayah tak nak benda-benda macam gini lah. Jadi benda-benda macam gini sakit tak? Sakit tak Malik? Dan siapa yang rasa sakit tu? Mami ada rasa ke? Sikit Mami tak rasa, Lek. Mami cuma risau. Mami tak rasa sakit tu. Engkau yang rasa sakit tu. Sendiri. Kalau kau rasa kau kuat, kau boleh tahan sakit, it's okay. Kau nak lari, jatuh, terlentang, okay. Tapi kalau rasa kau macam tak mampu lagi untuk rasa sakit tu, so jangan buat. Okay baby, sorry. Sikit. Ni gigi permanent ke gigi susu? Tak tahulah, itu sebab baru-baru ni dia ada gigi dia ada patah. Dan hari tu Malik jatuh bulan berapa? Video yang ni sambungan dia. Bulan 6 dia jatuh lagi. Dia kata kali ni dia tersadung. Bibi pula. Nak tersadung bibi.
Lembam. Lembam tu kau. Lembam. Lembam. Tapi Bab. yang bijaknya dia ni pula, janganlah. Dia tak ada masuk kereta bilang Mami. Mami tak tahu ni, Mami tak tahu dia jatuh. Tiba Ustaz pula WhatsApp, aku dah nampak nama Ustaz dia, aku dah seriau. Apa lagi si Malik ni buat? Alah, ada gambar. Tarik si mata baca. Ha, kau dia jatuh. Kenapa kau tak cakap? Pergi sekolah petang, kerjanya asyik jatuh. Baju dah macam belacan, aku tak tahulah. Sekolah punyalah sekejap. Apa yang dia buat dekat sekolah tu? Memang kau berlari kan? Kalau dia tanya, memang tak ada aja. Kenapa kau taruh tisu kat situ? Keluarkan. Tak kegeram aku. Aduh. Kau nak gigi kau rongak semua, bibir kau makin bengkak lagi ke? Bibir kau dah tebal, dah cukup tebal dah. Kau nak sekolah petang lagi ke tak nak? Ha? Amin tanya. Kau nak sekolah petang lagi ke tak nak? Nak. Kau pergi sekolah petang untuk apa? Lepas tu Amin tak nak dengar lagi benda-benda macam ni Amin tak nak dengar lagi Faham? Sekali lagi kau berhenti sekolah. Tahu? Hari tu dah kali pertama, ini kali kedua, pastikan tak ada kali ketiga. Faham tak? Kau jangan sampai sekolah tu aku robohkan nanti. Garang kan? Garang mengamuk. Garang betul aku. Satu ke satu. Masa Mami buat video ni, video yang dia jatuh yang first tu pun Mami tak upload lagi. Mami tak edit lagi. Baru nak edit. Dah dia buat hal pula. Geram betul aku. Bukanlah nak salahkan anak orang, kita cari salah anak kita sendiri. Tapi kan, apalah masalah semalik ni? Ni bukan perangai aku, ni perangai bukan perangai Mami ni. Bukan perangai Mami, elok aje kat sekolah. Tak nakal pun. Bye.